ayah dia tak layak pergi haji. Kerana apa? Tak cukup duit lagi. Ataupun tak sampai kota. Okey? Tak masuk kota. Faham? Sekarang haji berapa? Cuma jawab orang yang tahu. Minimal nak pergi haji berapa kena ada? Tabung haji 31,000. Okey? Tahun lepas lah 31,000. Tak ada lah 6,000 dah. 31,000. Okey. Kalau ada 14,000 boleh pergi tak? Tak boleh ha. Okey. Bila kejut tak boleh pergi mati. Bila mati wajib dah badal haji. Faham lagi? Jawabnya wajib. Kerana badal haji tak sampai 14,000. Siapa yang tidak wajib pergi haji kerana tak cukup duit? Faham? Atau tak sanggup naik kenderaan. Okey, sakit sangat. Tiba-tiba dia mati. Maka tengok, ada tak dia tinggal harta cukup untuk badal haji? Orang tahu jawab, badal haji 2024 berapa ya? 4,500, 5,000. Tak ada dah 2,000. Faham? Boleh 5,000 lah. Maknanya kalau si mati ni ada meninggalkan 14,000, badal haji 5,000, wajib cabut 5,000, bayar badal haji. Faham tak? Dah ambil, dibagi faraid, tidak sah faraid. Syarat sah faraid selepas bayar hutang agama. Contoh hutang agama, haji. Lagi kafarah kalau ada. Sedekah, nazar dan sebagainya. Kalau dia adalah fidyah puasa. Lepas tu, dah bayar 5,000 daripada 14,000, 5,000 badal haji. Tak? Tinggal berapa? 9,000. Wajib bayar hutang orang pula. Kira-kira hutang orang, beli kereta, beli bagar, baru ni kawak, beli apa semua, 4,000. Berapa tinggal? 5,000 tu faraid. Faham lagi? Leni dak, tinggal 14,000 terus bagi. Dah bagi dah, mu 4,000, aku 3,000, mu 2,000, aku 4,000. Tu kediam bunyi 2 tahun dah. Itu mana haji ayah mana? Aku tak tahu. Pembahagian tadi tidak sah. Cara nak kafarah dosa tadi, nak collect balik daripada setiap waris biar cukup 5,000 badal haji tu. Faham?